lah, ada satu bar je. Sunkiss. Banyak sangat borak ni. Kau nak hantar kat siapa ni? Sampai. Nama kedai terus. Ada nasi lemak tak? Sudah. Nasi lemak pula. Sekejap lagi kita nak makan nasi ayam. Ya Allah. Habis buat apa? Sebaik tak record dia. Ada yang nak makan ke? Ha? Ni kacang pul. Siapa nak ke? Ni apa ni? Ini lontong darat. Ada apa Kupang. tu? Kupang. Sambal kupang. Ini apa ni? Simpit. Serunding kan? Macam kelapa tu. Aku tak tahu. Ini simpit, kuah kacang. Ini macam saud. Saud Ni? tak saud dia apa? Ni sambal kelapa. Sama kelapa. Roti bakar. Mana roti bakar dia? Ini dia. Kenapa roti bakar? Ya. Buat sendiri tak sedap. Makan kat luar sedap. Aku heran. Okay tak? Okay tak? Mana dia? Tengok muka dia. Biasa. Biasa je. Itu je. Biasa je nya. Makan berkongsi. Cerita pun berkongsi. Kawan pun berkongsi. Menuju kan. Mute. Apa dia? Kacang yang saya boleh makan. Ni. Tempat lain tak boleh. Kenapa? Sebab Tak sedap. Saya boleh first and kacang first pul ni punya. makanan mana sebenarnya? Aku ni Kelantan. Wait a minute. Who are you? Bukan ke? Pasal sardin. Ya. Sardin tapi dia Mix dengan kuah kacang. Ada kacang tu dia blend. tapi tak pelik lah. Kau Miza nak pergi mana? Kejut aku. Panas tu. Miza. Lepas ni kita nak pergi makan nasi ayam yang digambarkan sedap sangat. Sampai tak nak share. Nak satu lah, tu nak satu lah. Ayam double. Awas siapa yang tuntut nanti aku. Semua nak satu. Siapa yang hot tu? Abel. Lawannya pokok tu. Bunga dia penuh. Kau Kicap. kicek apa? Kicap. Kicek tu kecek. Salah negeri. Ketaris. Tapi sedap lah. Apa? Kacang pul. First time makan boleh lah makan. Tapi ni paling sedap kan, Tapi Rai? ni kalau tak maksudnya Syamil cakap tu tempat lain ni yang boleh makan. Maksudnya tempat lain tu muak lah. Tempat lain dia Ah, rasa tak dia boleh lain. telan. Dia tak rasa rempah-rempah apa semua. Tak boleh telan. Itu aku tak boleh lah tu. Pergi sana. Inilah nasi ayamnya. Buruk je kedainya. Buruk tak apa, janji padu bang. Syamil buat apa? Ambil lah video dia. Ayam tengah ambil lah ni. Syamil, buat apa? Boleh beratur dah? Cakaplah akak saya nak meja satu je. Lagi setengah jam tapi mereka dah duduk tunggu di sini. Kenapa aku punya ayam lebih nanti? Ayam lebih saya kenapa nanti? Kenapa dari tadi? Sadung. Buat sendiri guys. Sup ada. Sayur dengan sambal. Oh dia ramai dah. Nasi ayam hijau. Menarik. Oh, dia lembek-lembek. Kalau kita punya kan macam garing dia goreng. Ni macam ayam masak kicap. Syamil? Kicap. Jom. Tak. Kalau buka balik, pasti tak? Sempat Tak?
Abang dah biasa makan. Syamil pun dah biasa makan. Niza je. Tapi kalau tengok nasi banyak minyak ayam macam kena tambah lagi. Okay. So next destination kita Abang? Kedai Abang. Pasar Karat. Pasar Karat. Pasar Karat. Saya tak tahu, saya tak Matahari rembang macam ni dia nak pasar karat. Nak bawa dia. Kami dah Nak jual. JB. Aku nak pergi Singapura. Apa pasport tak bawa? Aku bawa. Hantar aku kat situ. Okay, hantarlah dia. Duduk situ je. Dah bila dah Abang? Abang bawa kita site visit. The view. Mana tu? Member ajak site visit. Site visit. Projek dia. Tu projek dia. Mana Sunway tu? Sama tu. Oh tu. Site visit. Ni kan rumah ni. Ni mall tu. 1, 2, 3, 4. Tu Sunway dia. Sunway. So dia akan ada dekat situ. So yang crane tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Cheesecake. Dia macam banana. Apa katanya? Sponge Cookies. Cookies lah. cookies. Banana cookies. Macam mana? Dah selesai? Semua dah makan? Dah selesai. Solat pun sudah. Ayu. Ayo guys. Ayu. Let's go. Jom. Mana kita? Kita kat mana Abang? Kita di Ada di Tulang laut. Siput. ikan T20. ikan. T20. RM75. RM75 seekor. Kalau aku masak beli kat NSK, masak kat rumah kos baru RM20. Besar ikan nak dapat. Ini RM75. Ada. Wow. Wow. Sirap ais. Sirap 5. Enjoy rumah masing-masing. Dapat makan diam. Dapat makan je diam. Dapat makan je diam. Tengok dia order macam-macam ni. Semua dia punya idea. Sedap sangat ya Syamil. Tapi Syamil punya makanan hari ni tak ada tutup. Dia suka tahu bakar tu. Tak buka lagi. Maybe kita dah tahu sangat kot. So tak apalah, makan apa yang ada. Let's go. Aku tak ambil flare. Ambil flare tak? Tak. Beli tadi. Oh yang tadi, yang tangan tu. Tangan tu. Tinggi tu. Si goreng. Cepat Roy. Si goreng tulang. Ni ya. Ni. Kami okey? Ben. Okay. Bos kita hari ni. Semua duit keluar dari poket dia. Hebat boh. Okay, kita nak pergi cari nasi biryani. Dah tolak. Okay, Biza, kita ke mana? Kita sekarang berada di Arena Warna. Beli apa? Kita nak shopping sikit-sikit lah. Adalah satu dua. Dekat sini famous dia adalah kerepek-kerepek. Satu dua je. Satu dua, kau tengok dia punya satu dua kan. Berlambak je dia beli. Kepek. Kepek, jalan-jalan dulu, masuk belakang. Dalam dulu. Ini banyak kerepek-kerepek. Ni apa ni? Oh, ni telur pindang. Masa syuting dulu tak ramai orang. Kali ni datang ramai gila. Nanti pakai barang yang sama juga kan? Ya.
Dia orang nak cari tudung saji. Gatal lah guys. Oi, tangan. Tempat letak tisu. Comel. Menarik. Apa tu? Oh, pistol. Oh, ni kalau bunyi kat rumah sedap. Dia punya bunyi tu. Tadi dia kata 2 je kan. Selain daripada kerepek-kerepek, dia jual macam ni. Cakar ayam ni sudah tak? Mana-mana ke? Mana-mana. Rangut-rangut. Tadi dia kata 2 kan? Satu, dua. What? Sal, perangai ni, perangai. Satu, dua. Santa Claus. Santa Claus. Masing-masing tengah merasa strawberry kering. Tak, dia aku tak dapat yang masam kot. Lepas tu dia campur. Strawberry kan ada mana masam kan. Besarnya mangga dia. Wow. Inilah yang dekat NSA tu. Besar. Berapa ni mangga maju? Nenas dia ada banyak jenis. Yang ni yang besar. Yang besar tu best. Yang besar. Yang besar tu berapa? Yang besar nenas madu di tempat 2 biji RM10. Murah. Yang tu 3 biji RM10. Dia 3 10. Yang tu 5 Ada 10. sampel rasa ke? Ya, tak rasa. Borong-borong nenas pula. Ni Syamil beli air nenas tadi. Manis. Kat kedai tu. Manis dia manis buah. So kita try. Ada ni. Sedap tu sedap. Apa ni? Banyak-banyak ni. Aduh. Satu, dua. 1, 2, 10 dah boleh. Tu belakang. Dah macam Thailand. Menarik. Rui, Syamil, your favourite? Apa? Tomahawk? Apa? BBC. Mana? Ui ke? Lama dah tak dengar. Oh. Di jalan sana kan mata hati yang damai. Siapa zaman Alim ke? Air 5. Tomahawk. Tomahawk pula. Tomahawk. Tomahawk. Sekian guys, pilisi kat sini. Tengok dia. Dalam tak nak keluar tadi dia kata nak duduk dalam kereta je. Dia dah tawaf. Lagi nak bayar? Tak nak. Pulut je. Oh, air buah dia. Menarik. Kacang rebus. Cucuk rumah. Lambung pula. Air dia warna-warni. Belum dia tengah soundcheck. Sini pun ada air juga. Ya? Mak air meriahnya. Pepes. Pepes ayam. Ini apa ni? Pepes? Satu berapa? Dia 10-15 ni. 10-15 ringgit. Dia punya kopok lekor kan. Perfume Majestic. Approve ke tidak? Tadi approve tak? Tak pernah isi minyak ni. Full tank. Bayar? Terbakar lagi. Full tank satu bayar. Pilot pertama dah pisang. Ni, pilot ketiga. Standby. Kita dah sampai Yonpeng. Nak cari
Cari apa Mi Syamil? goreng. Mi goreng ke mi Bandung? Mi goreng udang Mi goreng dekat sotong. Parit Bolat. Apa? Bolat. Hadi Kamisah. So kita lagi berapa minit nak sampai? Apa? Sejam. Ni kan? Sejam. Yes. Lagi sejam guys. So, Sampai suku. Gelap. Gelap. Jangan tutupkan tangan. Ya ke? Simpan perut. Tak ada dah. Perut dah tak ada. Tengok makanan diorang melampau-lampau budak-budak Dah ni beli. pipi pula. Macam Itu makan hakak. kita dah sampai. mi Bandung Fort. Last time pergi tak dapat. Tutup. Ada rezeki Abel. Wow, meriahnya kedai dia. Kau pernah makan tak? Masa tu dia kecil yang ketuk. Lepas tu kau batuk. Ni sagu dia. Izal beli kat siapa? Aku beli dekat anak fruity aku. Yang ni anak fruity di office. Ini anak fruity di rumah. RM2. Sikit tu jom. Apa beza ni dengan ini? Kenapa ini murah, ini mahal? Kosong Dia ke? berkali. Kosong. Inang. Okay guys, nasi goreng daging dah sampai. So kita rasa nasi goreng daging. Kita rasa. Nasi goreng daging dah sampai. Kau rasa lah. Bila? Kita asam. 1, 2, 3. La tamplom. Roy. Lah. Dia aku rasa boleh lawan tak nasi goreng aku. Ya? Bukan biasa. Aku rasa dengan nasi goreng aku ada ruang kot rasanya. Rasanya aku dah boleh berniaga kat sini. Ayam dah yang potong. Tahu. Tawa. Dia good jadi lepas tu tawa. Sini lah. Nizam cakap okey. Diorang cakap mi Bandung kat sini sedap. Kita try. Dululah. Dululah. Sebab tu siang ni Few malam. years ago. Berapa tahun? Dah berapa lama? 2024. Oh, lama sangat dah tu. So 2026 baru nak rasa balik. Tu lah. Rasa aku ada dulu. Dah. Lepas tu okey. Tapi ke tekak aku tapi rasa sedap. Ya. Ni goreng daging. Tapi malam ni tak ada lah seafood. Jadi kita nak request sotong ataupun udang tapi tak ada. So kita makan mi goreng daging. Okey. Okay. Goreng pula. Mi goreng daging. Mi goreng Daging. Ni goreng daging. sebabnya tak ada. Tak ada seafood. Banyak daging dia weh. Wow. Banyak gila. Dia letak daging tahu ni. Ya. Sedap. Dia ada hangit-hangit kuali. Ya. Tak tenang Amir nak makan. Syamil, pagi dekat kedai nasi ayam tu dengan yang kacang puluh, letak je licin. Pada ketika ini, kau tengok, aku tolak dia tolak aku tolak dia. Rangai sangat. Mi goreng ni sedap kan? Tapi ni maintain. Mi goreng ni sedap. Pukul 9.05. Masih tak jumpa jalan pulang. Baru nak balik. Jangan nak singgah Melaka. Aku ni co-pilot. Co-pilot yang tak guna ni. Aku hancur. Okay. Seatbelt please. Sit back please. Let's go. Let's go. Jom.